orang Iran yang masuk ke Syria ni, dia bukan orang awam. Maknanya bukan orang awam macam kita ni. Tetapi yang masuk ke Syria adalah orang-orang Iran yang merupakan daripada kumpulan-kumpulan bersenjata. Jadi mereka masuk dengan senjata. Jadi berubah habis kehidupan di Syria lebih teruk daripada zaman Hafiz al-Assad. Kalau Hafiz al-Assad, rakyat hidup dalam ketakutan, takut nak sebut apa-apa, takut nak sebut itu, takut nak sebut ini, takut nak terkomen itu, tak berani. Sebab silap sebut sikit hilang, silap sebut sikit hilang. Di zaman Hafiz al-Assad sendiri kan, ada satu kan orang jumpa selepas daripada ni, banyak dah orang jumpa. Salah satu yang orang jumpa adalah satu buku macam buku log. Buku log tu apa dalam buku log tu? Buku log tu adalah nama orang yang solat subuh. Orang yang solat subuh berjemaah kan, adalah merupakan orang-orang yang ditarget oleh kerajaan Hafiz al-Assad pada masa itu. Jadi sesiapa yang konsisten sembahyang subuh berjemaah di Syria, dia akan sampai satu hari nanti hilang, ditangkap dan hilang. Jadi itu berlaku di zaman Hafiz al-Assad. Dan bila masuk zaman Bashar al-Assad sebenarnya lebih teruk ini kan, macam yang saya ceritakan tadi kan, mereka ni kan dimusnahkan, dihancurkan balita, dimusnahkan pelepatan, dihalau 13 juta keluar dari Syria, 5 juta duduk di perkemahan Idlib, dan banyak lagi juta-juta lain duduk di kemah-kemah yang lain di seluruh Syria. Dan kemudian ditambah burung pula dengan kemasukan orang Iran ambil alih tempat-tempat kediaman mereka. Bila masuk tahun 2013, pejuang-pejuang dan di Syria, yang pejuang di Syria, dia cuba untuk lawan balik. Dan mereka cuba untuk lawan balik, jadi mereka pun mula mencari senjata dan mula untuk lawan balik. Tetapi malamnya 2013, Amerika dan dia menghadang sebarang kemasukan senjata kepada dan pejuang Syria. Pada masa kumpulan Syria, dia pejuang Syria ni ramai. Ya, jadi mereka nak senjata, mereka tak dapat senjata kecuali apa yang mereka ada sajalah. Jadi kelengkapan tu amat-amat tidak cukup. Dan begitulah keadaan mereka bertahun-tahun, dan sampailah tidak masuk tahun 2015. Apa pula yang berlaku tahun 2015? Yang berlaku tahun 2015 adalah Rusia pula campur tangan membantu kerajaan Bashar al-Assad. Jadi ada perjanjian di antara Rusia dengan Syria pada masa itu. Jadi Rusia datang dan mula menyerang juga. Jadi tadi kita tengok serangan yang dilakukan oleh tentera Bashar al-Assad, kemudian yang dilakukan oleh Iran, yang dilakukan oleh Hizbullah, yang dilakukan oleh gerila bersenjata Syiah, itu semua adalah merupakan serangan-serangan darat. Ya, maknanya kalau bom pun bom jauh-jauh gitu. Tetapi bila Rusia dekat, Rusia serang kan dengan menggunakan kapal terbang, maknanya dengan menggunakan pesawat udara. Jadi dia dah jadi serangan darat dan dia jadi serangan udara. Tetapi tuan-tuan, yang menyedihkan kita, yang diserang tu bukannya bangunan konkret, bukan bangunan batu macam kita duduk dekat dalam surau ni kan, macam kita keluar rumah. Yang diserang itu adalah kemah dan perkemahan yang air tak cukup, makanan tak cukup, apa benda pun tak cukup kan, segala-gala tidak cukup dan tidak ada apa-apa yang melindungi. Jadi itulah yang berlaku kepada rakyat Syria. Jadi sebahagian yang dipenjarakan, dia penjara dan semua kita tahu penjara kan. Sekarang ni bila dah berlaku kemenangan ni, apa yang mereka dapat bongkar? Mereka dapat bongkar kan, penjara-penjara yang menakutkan, penjara Kademur, penjara Saidnaya, dan banyak lagi penjara-penjara lain yang namanya tak apa-apa. Dan ada lagi penjara yang masih tidak dijumpai. Dan di situ juga mereka menjumpai dokumen-dokumen kan, bagaimana tentera-tentera Bashar al-Assad ni dilantik untuk menyiksa. Jadi mereka memang dapat latihan daripada pakar-pakar penyiksaan ataupun pakar-pakar yang menguruskan penjara di zaman Hitler. Memang dia pakai orang Jerman, yang memang dipanggil orang Jerman yang punya pengalaman dalam zaman Hitler dalam menyiksa kan tahanan-tahanan ni. Jadi di situ kita pun dah tengok ada dokumen, dia tulis di situ ada 72 bentuk penyiksaan yang dilakukan terhadap rakyat Syria yang ditahan di tahanan-tahanan ni. Kalau setakat robun beramai-ramai itu biasa. Kalau setakat cabut kuku hidup-hidup itu biasa.
Kalau setakat ketuk kaki, ketuk jari kanan sampai hancur, itu biasa. Kan? Kemudian kalau sekiranya kan dia tengok ada lagi siksaan yang pelik-pelik, direndam dalam air. Kan direndam dalam air dalam keadaan bertutup mata, kan berhari-hari direndam dalam air, makan minum tak ada apa semua. Apa yang ada dalam air tu? Dalam air itu adalah mayat-mayat manusia. Jadi dia berdiri dalam air, tenggelam, mungkin kepala tiba, bawah ni kaki pijak mayat. Dia pergi mana pun dia akan terpijak mayat. Dan begitulah berhari-hari. Ya, begitulah berhari-hari. Jadi ponggang kebalikkan kaki ke atas, kepala ke bawah, itu semua adalah merupakan sengsaan yang kalau tuan-tuan baca, kan sekarang kemudahan dah dibuat, kita pun tak sanggup nak baca pun tak sanggup, apatah lagi untuk melihat video-video ni. Itu belum masuk pembunuhan. Ada kes-kes pembunuhan yang direkodkan, kan tentera masuk satu kawasan penempatan yang ramah dan membunuh orang dengan cara sembelih, kan sembelih menggunakan pisau, ya bukan guna pistol lah ni, bukan guna senapang, kan sebab dia menggunakan pisau sembelih, seorang habis mati semua sekali. Kemudian kita juga kan digali lubang besar, dicampak orang hidup, ditambus, ya dan mati macam tu saja. Jadi ini semua adalah merupakan penyiksaan yang berlaku kan kepada rakyat Syria. Jadi saya sendiri, saya rasa kalau kita baca cerita Israel pun saya tak rasa macam ni lah, ya, saya tak rasa macam ni. Kalau kita baca cerita itu mungkin, tapi kita tak hidup lah zaman tu, ya, tetapi bila tengok apa yang berlaku di Syria, itulah je mereka tangguh selama bertahun-tahun.